Abang Mat and Kak Kiah, jom kita berkumpul kat sini, kita ambil tahu. Kalau ada produk cerita tarif sana, tarif sini kan, kita ambil tahulah sedikit and I akan explainkan dalam version level kita. So pakar ekonomi tolong ke tepi, orang yang bijak pandai jangan duk bagi komen negatif hampa duk tepi. Ini untuk level kami nak ambil tahu what's going on. Tengah hari nanti pukul 12 kita akan tengok sama ada Donald Trump 2.0 sebab dia second term dia masuk office akan melaksanakan apa yang dia kata, iaitu dia akan mengenakan tambahan 50% tarif ke atas produk yang diimport daripada China. Semenjak dia first term dulu 2017, dia memang macam berbulu dengan China. Dia duk melalak kata dia dengan China ni defisit, iaitu banyak import daripada ekspor. Makanya dia telah impose 20% tarif ke atas produk China and disambung polisi itu oleh Biden. Dan apabila dia masuk ofis semula Januari, dia memperkemaskan lagi apa yang terhajat di hati. Konon lah, ada yang fair, ada yang dia exaggerate because dia ni satu pembuli. Dia kata ada yang tidak adil apabila dia import barang katakanlah daripada negara X dengan tarifnya 20% daripada harga barang, tetapi apabila dia mengeksport barang dia ke negara X itu mengenakan tarif katakanlah 40%. Bermaknanya hang charge aku tinggi, aku charge hang tak tinggi pun, so tak fair. Jadi dia nak sekatakan adalah 15 negara yang dia recognize sebagai ketidakadilan itu, makanya announce lah rate untuk setiap negara. Dan China kena 34% tambahan. Dulu dah 20, sekarang 34. So dengan tambahan itu China melompat lah. Canada memang dah melompat. Canada memang dah voice out you go, we are not interested to deal any more trade with you. Tapi China lebih retaliate, mengenakan pula 34% lah. Sama rata sangat kan. Okey, aku punya kau charge, kau punya pun sekarang aku naikkan kepada 34%. Tetapi si pembuli not happy and dia pun announce lah semalam, dia kata kalau China tak tarik that 34 retaliation lah, orang kata tarif balas dendam, dia akan add another 50% ke atas produk China yang masuk ke US. Bermaknanya kalau dicampur 20, 34 dan 50 dah jadi 104. That is more than 100%. Kalau barang tu 100 USD, dia akan sampai ke customer dia double or triple. Barang negara China akan jadi mahal. So China kata apa? Awak tak takut? You are messing with us, we are not scared of you. So China kata dia akan fight till the end. Sedikit background, US dengan China punya trade, diorang punya hubungan berdua, kita tak boleh tengok dunia dulu, kita tengok diorang berdua ni saja. Tahun 2024 mereka melakukan import dan ekspor yang bernilai 585 bilion USD, yang mana US import lebih banyak daripada China import. US import produk daripada China sebanyak 440 bilion dan China import barangan US 14.5 bilion. So ini yang US ada defisit sebanyak 295 bilion USD. Apa barang yang China import daripada US? Kita highlight yang banyak saja. Kacang soya untuk feed dia punya industri oil. 440 million ekor oil depend on kacang soya daripada Amerika. Dia juga import pharmaceutical products and petroleum. Okay. Apa pula yang US import? US import banyak electronic gadget, computers, toys, baju dan juga batteries. Kalau raw, US import logam tanah jarang. Rare material lah ni. So bila dia bergaduh-gaduh like this and China tak beralah, actually China ada pegangan dia. Apa yang dia buat retaliation 34% itu adalah sebahagian daripada dia punya retaliation lah. Selain daripada itu, dia juga rerouting dia punya export yang rare material tadi tu. Okay. And juga dia smart, dia tak takut kalau US perkenakan dia lebih-lebih pun, dia akan rerouting dia punya produk tu ke negara-negara di Asia, contohnya kita, Vietnam, Thailand, untuk buat contoh dia solar. Okay, buat dulu di negara-negara macam kita, kemudian keluar daripada negara kita, yang mana China dapat escape that high tarif. Dia orang smart. Kalau dia orang tak smart, dia orang empat dua bolehlah nak dibuli and nak dibodoh-bodohkan. Yes pula lebih bersifat nak membuli, nak mengajar dalam dia mencapai apa matlamat dia. Dia supaya lebih fokus kepada domestic product, dia nak kepada keadilan tarif supaya mereka tidak lagi terus dibuli according to Donald Trump 2.0.
And dia nak most of all nak jadi negara yang dihormati semula. That is apa yang dia beri ucapan kepada rakyat dia lah. Kita tengok dan lihat lah sejauh mana. Itu yang I kata tadi, kita ambil tahu dan tengok apa kesan dua negara besar ini gaduh begitu. Of course global akan terkesan. Contoh dia macam China, dia memang produce more daripada kegunaan rakyat dia. Dia memang banyak produce goods yang mana untuk dieksport. Kalau US mengenakan tarif yang tinggi, somehow akan slow down dia punya production, akan affect jobs, wages. Makanya rakyat mereka akan suffer recession. Somehow tempias itu kena kepada kita, akan membuatkan slow down of growth globally. Kalau mengikut pakar ekonomi, diorang kata apabila diorang ni terbabit dalam perang dagang, kita sebenarnya akan terkesan lebih kepada negatif daripada positif. Tetapi kalau kita memandang ke positif, harap-harapnya banyaklah lagi pelaburan daripada negara China itu datang ke kita, and kita boleh start pergi yang sentap-sentap to like Canada and so on to get more trades. Jadi itulah dia. Kita terus melihat apakah China akan berguling-guling terketar-ketar takutkan US, ataupun dia memang pegang kepada kata-kata dia fight till the end. And adakah Trump 2.0 akan mengalah juga and buka balik pintu negotiation dengan China. Third action, for example, kita masih menunggu ruang untuk negotiate. In fact, US dia punya jahat, dia ada ugut negara-negara ikan bilis macam kita ni, don't deal with China if you nak good tariff rate. Dia sentiasa membuli, isn't it? Mengugut, membuli. Tak biasa.